Akhirnya pasukan sekolah rendah kebangsaan Brickfields satu muncul dalam pertandingan program Family Ceria terbitan televisyen. 1991 Aizat dinobatkan sebagai juara menewaskan pasukan keluarga Firdaus dari Sekolah Jalinan Kasih di Chow Kit. Pengacara itu memberikan soalan kepada Aizat, bilakah tarikh hari kemerdekaan pada tahun 1991 di Malaysia? Dengan mudah Aizat menjawab soalan tu. Jawapan dari Aizat adalah 31 Ogos 1991 lalu. Pengacara tu jawab, apa kata? Survey, jawapannya adalah betul, 31 Ogos 1991. Tahniah Aizat. Aizat memenangi sebuah radio jenama Sanyo dan pakej percutian ke Langkawi 3 hari 2 malam sumbangan Hotel Seri Pacific. Lalu Cikgu Syakila, Cak Nuris dan Ghazali Ghani beri tepukan gemuruh kepada Aizat kerana jadi juara program silang kata Family Ceria. Lalu pengacara televisyen itu Helmi Gimik pun bersalam dengan Aizat dan anggap Aizat seorang budak pintar di sekolah. Tahniah Aizat dari kami Family Ceria untuk televisyen 1991. Finally, the Brickfields won. National Primary School team appeared in the 1991 TV program Family Ceria competition. Aizat was crowned the champion after defeating the Firdaus family team from Sekolah Jalanan Kasih in Chow Kit. The host asked Aizat a question. When was the Independence Day in 1991 in Malaysia? Aizat easily answered the question. Aizat's answer was the 31st of August, 1991. Then the host answered, what did the survey say? The answer is correct. The 31st of August, 1991. Congratulations Aizat. Aizat won a Sanyo brand radio and a 3-day, 2-night holiday package to Langkawi, donated by Hotel Seri Pacific. Then Siku Sayakilla, Chuck Norris and Ghazali Ghani gave Aizat a thunderous applause for being the champion of the Family Ceria crossword program. Then the TV host Helmi Gimik also greeted Aizat and think, Aizat is a smart kid at school. Congratulations, Aizat from us, the Family Ceria for TV 1991. Berita Harian, edisi Isnin, 9 April 1991, harga 60 sen, bil 14,205. Aizat harumkan nama Brickfields. Pelajar sekolah Brickfields muncul juara program Family Ceria 1991. Bawa pulang hadiah RM10,000 dan piala kemenangan. Kuala Lumpur, Ahad. Suasana studio televisyen 1991 malam tadi bergemuruh apabila Aizat, seorang pelajar dari sekolah Brickfields, diumumkan sebagai juara keseluruhan program Family Ceria 1991. Terbitan televisyen 1991. Aizat, 8 tahun, berjaya menewaskan keluarga Firdaus dalam peringkat akhir yang penuh berdebar. Kecekapan beliau menjawab soalan kuis, pengetahuan AM serta ketangkasan dalam acara permainan fizikal menjadi kunci utama kejayaan pasukannya. Saya tidak menyangka sama sekali dapat membawa pulang gelaran juara ini. Terima kasih kepada emak, ayah dan guru-guru di sekolah Brickfields yang sentiasa memberi sokongan, kata Aizat ketika ditemui selepas majlis penyampaian hadiah malam tadi. Hadiah lumayan pembuka tahun 90-an. Kemenangan itu membolehkan Aizat dan familinya membawa pulang wang tunai RM10,000, piala pusingan Family Ceria 1991, sebuah radio jenama Sanyo, pakej percutian 3 hari 2 malam ke Pulau Langkawi. Guru kelas sekolah Brickfields, Cikgu Syakila dan Cikgu Norris turut melahirkan rasa bangga atas pencapaian muridnya itu. Beliau menyifatkan Aizat sebagai seorang pelajar yang berdisiplin dan aktif, baik dalam akademik maupun kokurikulum. Ibu bapa di sekitar Brickfields turut diraikan dalam satu perhimpunan ringkas pagi tadi bagi menyambut kejayaan wira cilik berkenaan. Disebabkan Firdaus kalah dalam pertandingan program televisyen Family Ceria yang dimenangi oleh Aizat, maka Firdaus menceritakan perkara kepada mahagurunya iaitu Chung Lee Chang. Lee adalah legenda karate yang berwatak jahat dan suka mengajar anak muda.
berkarat secara jahat. Chong Li berpesan kepada anak buah, belajar bersungguh-sungguh dan cakap, sesiapa sahaja yang kau jadi, mangsa. Chong Li sangat sayangkan Firdaus. Firdaus bangga dapat guru karate yang hebat, tetapi Aizat berkata, aku yakin Cikgu Norris akan menang lawan Chong Li bila ada pertandingan World Karate Champion nanti. Because Firdaus lost in the TV program Competition of the Happy Family, which was won by Aizat. So Firdaus told the story to his master, Chung Li. Chung Li is a karate legend with a bad character and likes to teach young people karate badly. Chung Li's message to his children: study hard and talk to anyone you become a victim of. Chung Li loves Firdaus very much. Firdaus is proud to have a great karate teacher. But Aizat said, I'm sure Teacher Norris will win against Chung Li when there is a World Karate Champion competition later. Lalu Chong Li buat satu video pendek tentang kelas karatenya di Jalan Chow, Kit Kuala Lumpur dengan bertujuan mengalahkan anak muda sertai kelas karate-nya di Kuala Lumpur. Video ini telah dihantar di studio televisyen 1991 di Bangsa Kuala Lumpur. Tujuan Chong Li adalah mengumpul anak murid belajar karate dengannya yang berwatakkan jahat. Itulah matlamat tujuan asal Chong Li menubuhkan kelas karate bimbingannya. Then Chung Li made a short video about his karate class on Jalan Chowkit, Kuala Lumpur, with the aim of encouraging young people to join his karate class in Kuala Lumpur. This video was sent to Studio TV 1991 in Bangsar, Kuala Lumpur. Chung Li's aim was to gather students to learn karate with him who had bad character. That was the information about Chung Li's original purpose in establishing his karate class. Sebelum Pak Kit Ghazali, Gani nak pergi bawa taksi, isterinya Mawiyah Bahyah menyediakan sarapan pagi kepada suaminya. Lepas sarapan pagi, sambil makan bersama, isterinya Mawiyah Bahyah, di mana isterinya tak dapat lupakan bila dia keguguran anaknya. Namun, suaminya berkata usahlah diceritakan dan ungkit balik kisah lama. Sekarang ini kita ada Aizat dan Jamilah, tak perlu ungkit kisah lama tu. Awak, saya pun nak pergi kerja. Ini, lalu isterinya berkata, jangan lupa jemput Aizat tu balik sekolah nanti. Before Uncle Ghazali Ghani wanted to go and take a taxi, his wife Moya Baya prepared breakfast for her husband. After breakfast, while eating with his wife, Moya Baya, where his wife couldn't forget when she miscarried her child, but her husband said, don't tell him, and bring up the old story. Now we have Asat and Jamila. No need to bring up the old story. I also want to go to work then. His wife said, don't forget to take Aizat back to school later. Pada keesokan hari Isnin, Cikgu Shakila memperkenalkan Cikgu Noret sebagai Cikgu Bahasa Inggeris. Sudah tentu Aizatlah yang memberi salam dan ucapan kepada Cikgu Norris. Antaranya ayatnya adalah, bangun, good morning Teacher Norris, dan Cikgu Norris cakap okay sit down. Cikgu Norris pun menulis ayat bahasa Inggeris di papan hitam. Antaranya ayatnya, my name is Teacher Norris, today is Monday, tomorrow is Tuesday. Okay, semua pelajar membaca apa yang Cikgu Norris tulis di papan hitam. Selepas habis masa Cikgu Norris dalam bahasa Inggeris, Aizat menyuruh pelajar bangun dengan bercakap, thank you teacher. Norris berkata good, I like it. Namun, selepas Cikgu Norris, Asyang Zaidi dan Munyandi pula membenci Cikgu Norris, dan Asyang berkata orang asing tak boleh mengajar bahasa Inggeris di sini. Lalu Asyang menyalahkan Aizat sebagai ketua kelas 1 Budiman sebagai ketua kelas 1 Budiman yang sangat lembut dan pengecut. Aizat mendengar kata-kata cacian dari Asyang. Tomorrow is Monday. Teacher Siakila introduces Teacher Norris as the English teacher. Of course, Aizat is the one who greets Teacher Norris. Among her sentences are, wake up, good morning Teacher Norris, and Teacher Norris says okay, sit down. Teacher Norris also writes English sentences on the blackboard. Among her sentences, my name is Teacher Norris. Today is Monday. Tomorrow is Tuesday. Okay.
All students read what Teacher Norris wrote on the blackboard. After Teacher Norris's time in English is over, Azat tells the students to wake up by saying thank you Teacher Norris. Teacher Norris says good, I like, but after Teacher Norris, Shong, Zaidi and Muniandi hate Teacher Norris and Ashong says foreigners can't teach English here. Then Ashong blames Azat as the head of Class 1, Butaman as the head of Class 1 Butaman who is very lazy and cowardly. Azat, hearing the words of abuse from Ashong. Lalu ada syarikat aiskrim dari England telah menelefon pihak pengurusan sekolah rendah kebangsaan Brickfields dan mereka berminat ingin mengenali Azat bekas juara program televisyen famili ceria itu. Mereka bersetuju melantik Azat sebagai duta produk makanan aiskrim dari England itu iaitu jenama Cornetto. Cikgu Shakila dan Cikgu Norris gembira dengan syarikat aiskrim dari England itu. Ice cream company from England called the management of Brickfields National Primary School, and they were interested in getting to know Azat, the former champion of the TV program Family Syria. They agreed to appoint Azat as the ambassador for the ice cream food product from England, the Cornetto brand. Ms. Siakili and Ms. Norris are happy with the ice cream company from England. Inilah radio jenama Sanyu yang menang masa pertandingan program televisyen famili ceria pada waktu selepas. Habis buat kerja sekolah, Azat akan dengar lagu di biliknya. Tetapi ada syarat kecilkan suara radio. Itu, tegas kata mak angkatnya biasa. Nya Azat hanya dengar radio seperti pilihan bersama kan. This is the Sanyo brand radio that won the Happy Family TV program competition. After finishing school, work, Azat would listen to songs in his room, but there was a small condition about the sound of the radio. His mother insisted on raising him. Usually Azat only listens to radio like the one he chose with RTM. Hari ini kakak Jamilah cuti, bekerja di kafe barista di Bukit Bintang. Namanya kedai barista itu adalah Kopi Oais Malaysia di Cawangan, Pavilion Kuala Lumpur. Pada hari cutilah kakak Jamilah meluahkan masa bersama adik angkatnya iaitu Azat. Kakak Jamilah sangat sayangkan Azat walaupun kakak Jamilah tahu Azat bukan adik kandung yang sebenarnya, tetapi kakak Jamilah menganggap Azat ini satu anugerah Tuhan yang diberikan kepada keluarga Ghazali Ghani. Today, Jamila's sister is on vacation, working at a barista cafe in Bukit Bintang. The name of the barista shop is Kopi Oais Malaysia at the Pavilion branch in Kuala Lumpur. On her day off, Jamila spends time with her adopted sister, Azat. Jamila loves Azat very much. Even though Jamila knows Azat is not her real biological sister, Jamila considers Azat to be a gift from God given to the Ghazali Ghani family. Keesokan harinya, Jamilah pergi kerja di kafe barista namanya Kopi Oais Malaysia. Kedainya berdekatan dengan shopping mall Pavilion, Bukit Bintang, Kuala Lumpur. Tugas Jamilah adalah membuat kopi latte, americano. Americano adalah air kopi. Oh, Spanish. Latte caramel lemai. Pelanggan memuji air kopi yang dibuat oleh Jamilah. Sejak kehadiran Jamilah ramai pelanggan yang sudi hadir ke kedai kafenya Kopi Oais Malaysia. The next day, Jamila went to work at a barista cafe called Kopi Oais Malaysia. The shop is near the Pavilion Shopping Mall, Bukit Bintang, Kuala Lumpur. Jamila's job is to make latte, coffee, americano. Americano is o coffee, Spanish. Latte caramel. Many customers praise the coffee made by Jamila. Since Jamila's presence, many customers have been willing to come to her cafe shop Kopi Oais Malaysia.